baru saja berkahwin, tapi anak muda ni dah untung 100% daripada simpanan dinar emas yang dijadikan sebagai hantaran mas kahwin. Jadi untuk anak-anak muda dekat luar sana yang bakal berkahwin, video ni untuk tuan puan, save dan share video ni untuk rujukan akan datang. Pasangan muda Cikgu Ridwan dan Puan Syikin menjadikan 10 dinar sebagai hantaran perkahwinan. Nilai 10 dinar ni masa beliau bermula simpanan emas semula RM11,000 sahaja. Dan tahun lepas, semasa beliau dah bertemu dengan jodoh, beliau jadikan 10 dinar sebagai mas kahwin, mana nilai dia dah meningkat kepada RM14,000. Dan dalam tempoh setahun, kenaikan harga emas cecah 50%, simpanan 10 dinar tu meningkat kepada RM27,000. Jadi sebab itu, simpanan mas kahwin yang kita nak guna waktu-waktu kecemasan, tuan-puan jangan simpan dalam bentuk duit, tapi hadiahkan kepada bakal pasangan simpanan dalam bentuk dinar emas. Bila mas kahwin kita dalam bentuk dinar, nilai dia makin tahun makin meningkat dan tuan-puan lebih untung bila disimpan lama. Ramai orang akan lebih sayang untuk gunakan mas kahwin emas. Tuan-puan simpan untuk jangka masa panjang, simpan dalam bentuk emas adalah lebih menguntungkan. Seriously, sangat-sangat rugi kalau tuan-puan tak jadikan dinar emas sebagai hantaran perkahwinan. Emas ni kita boleh jadikan sebagai mas kahwin ataupun kos belanja kenduri. Cara dia, tuan-puan boleh menabung dalam akaun emas Scape Public Gold dengan bajet minimal RM100, konsisten menabung hingga capai target 50 gram untuk perkahwinan. Dan nanti tuan-puan boleh bahagikan sama ada jadikan sebahagian untuk mas kahwin dan juga sebahagian untuk belanja kahwin. Bila dah cukup simpanan emas, emas tu kita boleh pajak ataupun jual dan gunakan untuk capai matlamat kahwin tanpa hutang. Jadi bagi mereka yang kat luar sana, walaupun dah ada pasangan ataupun belum ada lagi, mulakan simpanan emas anda juga yang lebih kukuh dan kekal dalam bentuk emas. Bagi yang nak saya bantu untuk simpan emas dengan ilmu di Public Gold, boleh rujuk pin video atau mesej di TikTok. Nak belajar lebih banyak ilmu emas dan kewangan, boleh follow Bihar rapat-rapat.